Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada 25 April 2026, SMK Jalan Reko telah mengadakan Majlis Anugerah Kecemerlangan Akademik bagi meraikan dan menghargai murid-murid yang telah mencapai kecemerlangan dalam bidang akademik. Kecemerlangan ini bukan sahaja mencerminkan usaha gigih murid, malah menunjukkan prestasi dan kejayaan pihak sekolah dalam melahirkan generasi yang berilmu dan berdaya saing. Oleh itu, kecemerlangan murid wajar diberikan pengiktirafan agar dapat menjadi pembangkit motivasi kepada semua murid untuk terus berjaya. Jom kita ikuti majlis yang sedang berlangsung. Hai, kau datang di saat yang tepat. Kau ajarkan apa itu cinta. Lewat mata kau berbicara. Hai, mungkin aku telah menanti lama, tapi ternyata tak sia-sia. Tuhan berikan malaikat surga. Izinkan ku berjalan bersamamu, mimpi yang telah lama ku dambakan. Kau adalah semua jawaban dari doa yang ku panjatkan. Dengan hadirmu di hidupku, sudah ku merasa cukup. Izinkan ku berjalan bersamamu, mimpi yang telah lama ku dambakan. Kini semua Bersama saya sekarang salah seorang pelajar yang telah mendapat 9A dalam SPM. Siapakah yang menjadi sumber inspirasi utama anda? Sumber inspirasi utama saya ialah ibu bapa saya. Ibu bapa saya tidak pernah berkira untuk spend duit dan tenaga untuk bayar tuition dan make sure semua saya punya keperluan pelajaran cukup. Selain itu, guru-guru yang sentiasa meluangkan masa demi memberikan ilmu kepada kami juga merupakan sumber inspirasi saya. Terima kasih. hitam putih pun mulai berwarna. Sekali, bolehkah awak kongsikan tips untuk berjaya? Okay, first kita kena buat preparation before masuk kelas, so that bila cikgu mengajar tu kita dah kiranya kita mengulang kaji, bukan kita baru nak belajar. Lepas tu jangan tinggal solat, hormat ibu bapa dan guru, and last sekali beli jenazah. Itu saja. Terima kasih. Hati ini telah menetapkan engkau sosok yang kan temani di masa ini, masa nanti, dan masa indah lainnya. Semua kata yang terucap, semua tertuju padamu. Semua arah yang ku tempuh, semua tertuju padamu. Seterusnya, bersama saya sekarang salah seorang penerima anugerah pada hari ini. Apakah perasaan anda setelah menerima anugerah ini?
Sejujurnya saya merasa bangga dengan diri sendiri. Ini menunjukkan segala pengorbanan, usaha dan penat lelah diri sendiri dan ibu bapa terbayar dan membuatkan hasil. Itu je lah. Terima kasih. Dari doa yang ku panjatkan dengan hadirmu. Majlis seperti ini diharapkan dapat membuat semangat dalam kalangan murid untuk terus berusaha mencapai kecemerlangan serta berani bersaing secara sihat demi masa depan yang lebih cemerlang. Semoga kejayaan yang anda kecapi pada hari ini dapat dijadikan pengajaran kepada hari seterusnya. Jumpa lagi dalam episod seterusnya. Assalamualaikum. Yang ku tempuh